Mengikut arahan ketua penjara, semua banduan segera melancarkan serangan balas. Tetapi jika anda mahu melarikan diri dari sini, kedua-dua pengawal penjara di atas mesti disingkirkan. Mengambil kesempatan daripada kekacauan, Abang Kiang secara senyap-senyap memanjat pelantar pengangkat, cepat turunkan pengawal penjara, kemudian mengambil senjata, berjaya mengubah keadaan. Pada masa ini, air di tingkat atas telah meresap masuk ke dalam penjara lain. Para banduan kelihatan bingung. Saya tidak tahu apa yang berlaku. Dan Lau Bai dengan cepat mengosongkan senjata penjara. Dengan hanya 50 banduan, tidak cukup untuk melarikan diri dari penjara paling sukar dalam sejarah. Jadi mereka dibahagikan kepada dua kumpulan. Saudara Kiang dan Lau Bai pergi untuk merampas kawalan bangunan itu. Orang yang tinggal pergi menyelamatkan banduan di sel lain. Pada masa ini, selepas pengawal penjara menerima maklumat mengenai rusuhan itu, segera ambil senjata dan bergegas untuk menyokong. Kedua-dua pihak terlibat dalam pertempuran sengit di koridor sempit. Akhirnya, dengan kelebihan orang ramai, selesaikan amaran awal yang datang. Kemudian mereka menurunkan platform mengangkat. Barisan banduan juga semakin bertambah. Pada masa yang sama, Lau Bai dan Abang Kiang juga datang ke bilik arahan di tingkat atas. Paksa warden potong kuasa, matikan sistem kawalan bangunan. Kemudian, Lau Bai menggunakan radio untuk mengeluarkan arahan kepada seluruh penjara bahawa mereka sedang membuat ayat kita semasa kita pergi bersama. Kita tahu bahawa tiada sesiapa di luar. Di sini tahu apa yang berlaku sekarang. Kita tahu bahawa apabila mereka berkata, kami dibebaskan, kami sedang dipindahkan ke penjara lain untuk pergi dan mati. Dan itu berakhir hari ini. Ada satu jalan keluar sekarang. Bangunan adalah kami setelah menerima mesej. Banduan turut menyertai operasi melarikan diri penjara satu demi satu. Memandangkan keadaan sudah tidak terkawal sepenuhnya, pengawal penjara yang masih hidup hanya boleh bersembunyi di tepi dan menggeletar. Banduan kelihatan gembira, tiba di penjara dengan teruja. Di bawah pintu keluar adalah laut yang tidak berkesudahan. Untuk kebebasan, mereka melompat tanpa teragak-agak.